mana dah? Awak dari Penang. Lama tinggal di Gadut. Oh, dah lama tinggal di Gadut. Apanya yang rencak dia Aceh tu? Empang kau yang pakai daun pisang. Kalau gadi di Aceh tu tak disabut harga. Weh dah. Sendiri ya. Dah. Apa kabar? Saya rancak mah. Dari mana dah? Awak dari Penang. Oh, dari Penang. Kasih kau ke Aceh sama siapa dah? Dan surang dalam tapi ada nak dari Penang tu. Dalam mau tinggal di Gadut. Oh, dah lama tinggal di Gadut. Gadut belok kiri dah? Indarung belok kiri mana? Oh, Indarung belok kiri. Dah lama di Aceh dah lama. Tak baru-baru kau. Oh, baru-baru. Tu dah minum. Kau nak lama di Aceh mana? Tu dah. Kopi. Kopi tu. Sangar panas. Oh, dan fikir tu coklat. Oh, kopi Aceh tu. Kopi Aceh mana? Weh, mantap mah. Cuba dulu mah. Oh, boleh lah ha. Stay ah. Cuba lah. Weh. Rasa lemak pada mah. Lama dah. Onde, di Aceh memang kopinya yang rencak dah. Apanya yang rencak di Aceh tu? Apa yang mantapnya? Di Aceh. Di Aceh. Lain orang tahunya kalau di Aceh tu kopi ada. Oh, orang tahunya kalau di Aceh kopi. Karena di Aceh tu, di mana-mana tu kedai kopi lebih banyak. Taruh. Kau kopi yo asli dari apa? Bubuk kopi yo. Bubuk kopi Asli bubuk kopi. Terus campuran susu yo. Kopi je susu. Susu. Oh. Anus. Weh. Makasihlah dah. Buat cuba lu. Dah. Sancik dah. Dah lama. Selain kopi, yang mantap kalau di Aceh kau? Ada kuih asli Aceh. Timpan namanya. Timpan namanya. Timpan. Jadi kau dah? Tak ada tu. Leo malam tak ada. Pagi le ada. Timpan. Timpan tu model tu. Timpan kau yang pakai daun pisang. Dibungkus je daun pisang. Dibungkus je daun pisang. Biasa kalau di Padang lo apa namanya? Model lapek model ya. Model lapek. Tapi di Padang lapek nama. Desiko timpan nama. Rasanya sama tak? Beda. Oh, beda. Kalau di Aceh kau isinya karambi parut. Karambi parut. Ya, karambi parut. Karambi diparut. Diparut di agi gula. Isi dalam. Macam dugok. Nak dugok beda dah. Oh, awak pun tahunya dugok dari orang-orang Aceh. Beda dugok. Oh, dugok beda lagi. Ada cek lain ada? Apa lah? Pulut namanya. Pulut. Tu dah. Katan. Oh, katan. Terus. Katan tu. Terus. Dipanggang. Beras dipanggang lemak tu dah. Macam popcorn tu dah. Itu macam lamang. Kalau di Padang tu lamang. Kalau di Aceh tak ada lamang. Iya ada, tapi beda lo. Lamang jo pulut tu beda. Kalau lamang tu ada di Agiah Santan steak. Kalau makanan lain kalau di Aceh ko apa yang lemak? Makanan lain Dah. Bini ancak dah suka dah. Jangan tanya lah itu lain. Kecil orang mahal-mahal ke di Aceh mah? Bukan harganya nak mahal. Tapi bah tu. Nama. Kalau gadi di Aceh ko tak disabut harga tu. Taruh bah tu. Tapi lebih ke tak pakai tarif tu dah. Tak pakai tarif tu. Oh, tak pakai tarif dah. Tak boleh padusi dia lagi tarif dah. Ada sih dah. Di Aceh mana boleh gitu. Taruh kalau tak nama tarif namanya dah. Tak ada ke pasal-pasal malam udah itu dah untuk ya kan. Tak ada dah. Kau dah Aceh mak udah bagus kan. Di Aceh lain lah. Tak boleh hendak benda tu dah. Taruh kalau awak ni cari cewek di mana tu dah? Oh, banyak. Banyak situ. Pesantren lah. Oh, pesantren. Itu berkahwin dah. Yo, itu berkahwin. Boleh juga di ada dah tu.
Mau boleh Tak pacaran. dah. Kan awaknya canda baguronya Lihat sih. saya. Nantakan tu semata biru madam. Undi. Tu Nak pakai soft lens tu dah. Nah. Bertipu Tu lah dah. Asli lah. Dek apa madam? Peninggalan. Jangan kecoh awak dah. Pakai soft lens tu dah. Serius madam. Di mana tu? Ada di apa no di Aceh besar no. Aceh besar. Di mana tu dah? Nama kampungnya tu nama lalu pol Dekat gunung, dekat laut. dekat laut. Dekat laut. Tapi Patang tu pas tsunami Hmm. hampir setengah tu hampir hilang lah karena tsunami. Tapi lain masih ada sisa. Oh, masih ada sisa-sisa yang. Masih ada. Untuk awak ada dah. Lain mah kalau untuk udah lain. Tak ada pun ada usahawan cie untuk dah. Yo peninggalan Portugis kan. Deh, cewek Portugis weh. Peninggalan Mantap tu mah. Di si darat si mata biru no. Si mata biru gadis si mata biru. Tadi si mata biru. Jebol dah. Okey. Sip. Okey, terima kasih dah untuk informasinya. Okey. Besok-besok awak cari udah lah. Nomor udah ada di bawah kau kan? Di bawah kan? Lainnya. Makasih dah. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.